robekan meniskus, sakit lutut, kekejangan dan bengkak, sinovitis. Lutut ada cecair berlebihan serta selalu susah berjalan, susah naik turun tangga. Semua ini boleh diatasi dengan krim urut Lanzef. Gunakan setiap pagi dan malam secara konsisten. Ramuan herba akan terus meresap ke dalam tisu sendi lutut, membantu meredakan keradangan lutut. Guna pagi malam Anda akan bergerak lincah tanpa rasa takut lagi. Cuma sapu pagi dan malam, Anda akan segera rasa betapa lenturnya lutut Anda. Kenapa kami berani galakkan Anda cuba tanpa ragu? Kerana kami yakin setelah cuba dan puas hati, Anda pasti tidak akan berhenti guna krim urut Lanzef ini. Saya adalah pakar ortopedik paling berautoriti di Kuala Lumpur. Saya jamin, walaupun koyakan meniskus yang paling serius, boleh pulih sepenuhnya dalam masa hanya 3 hari. Orang yang kata gel sendi tak berkesan, itu sebab mereka tak pernah cuba Lanzef Soothing Massage Gel yang asli. Jangan terlalu banyak menggunakan Lansop Knogel kerana apabila anda menggunakannya, anda akan rasa seperti lutut anda baru diganti. Jujurnya, ia jauh lebih berkesan daripada ubat biasa. Penyelesaian terbaik kini ada di depan mata. Perlu bazirkan wang lagi, perlu cuba produk lain. Kalau tiada sebarang perubahan selepas guna, kami sanggup datang minta maaf dan bayar ganti rugi RM200,000. Klik pautan di bawah sekarang, nikmati diskaun 50% untuk masa terhad. Hai semua, hari ini saya akan membuka kotak gel sokongan kesihatan sendi yang sedang sangat popular sekarang. Gel ini sedang dibeli oleh ramai orang tua dan dinilai sangat berkesan. Wow, kedai membungkus dengan sangat teliti. Ini adalah perkara yang saya hargai sangat tinggi ketika membeli barang secara dalam talian. Kotak ini sangat cantik. Ini adalah tanda pengenalan produk yang diimport dari luar negara. Produk yang dihasilkan dari luar negara selalu memberi perhatian kepada penampilan luar produk. Belum lagi menggunakan, saya sudah merasakan produk ini sangat berkualiti. Ini bukan barang murah yang beredar di pasaran. Ini adalah produk dari sebuah kilang yang sangat besar dengan tahap penyelesaian yang tinggi seperti ini. Sekarang mari kita timbang berat produk ini ya. Ini adalah penimbang yang saya baru beli semalam. Mari kita gunakan untuk melihat sama ada pengeluar telah menipu berat produk kita atau tidak. Betul seperti yang saya jangkakan, semua ukuran berat produk ini sesuai sepenuhnya dengan pembungkusan. Ini menunjukkan bahawa pengeluar telah menyempurnakan produk ini pada tahap yang sangat tinggi, yang berbeza sama sekali dengan produk tempatan. Di dalam negara, mencari produk dengan berat yang tepat 100% seperti ini hampir tidak mungkin. Ada beberapa rakan yang meminta saya untuk mengukur saiz produk ini. Jika kalian suka, saya akan penuhi permintaan kalian. Bagi saya, mengukur saiz ini tidak begitu penting. Saya lebih mementingkan kualiti produk itu sendiri. Kita ada satu lapisan pelindung di sini. Kalian ingat untuk mengeluarkannya sebelum menggunakan produk ini ya. Ingat ya. Banyak orang terlupa untuk mengeluarkan lapisan pelindung ini lalu mengeluh kepada saya bahawa produk tidak dapat digunakan. Mari kita lihat tekstur krim yang merupakan gabungan sempurna antara herba berharga dan teknologi pengolahan moden. Wow, krim ini sangat halus. Saya dapat mencium bau yang sangat wangi. Ia mempunyai aroma seperti herba, sangat menyenangkan. Saya boleh menghidu bau ini sepanjang hari tanpa rasa bosan. Kalian tahu tidak? Jenis krim seperti ini menyerap ke dalam kulit dengan sangat cepat. Saya sudah faham mengapa ia mendapat penilaian yang tinggi. Tidak mudah untuk pelanggan memberi penilaian yang sangat baik, tetapi produk ini telah berjaya melakukannya dan sekarang saya telah memahami alasan di sebaliknya. Krim ini hangat dan sangat menyenangkan kalian A. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang meresap ke dalam kulit saya. Sungguh, kesannya sangat cepat. Saya agak terkejut dengan hasil ini. Ini adalah produk yang sangat berbaloi untuk kalian cuba.